Tak ada. Tak ada. Guys. Saya terasa sejuk. Ayo guys. Tadi terasa panas kan? Rupanya. Ada kejutan yang berlaku di sebalik. Ya. Manis. Ya. Apalagi ada kamu di sini. Ya. Tak boleh genggam tangan. Ya. Belum halal lagi. Maaf juga. Ibu. Okay. Jadi, tuan apa? Belum halal. Okay, tolong tengok Ini TikTok Burn Didi Rose. ya. Ini Tengok adalah TikTok Didi kalau dia pegang tangan. Sajalah. Burn Rose. Mana tahu malam ni ada. Nak delete dulu video tu. Okay. Okay. Kita nak tengok dia pakai gloss. Cumi memang dah cantik. Korang tengok kalau bibir dia berkilat lagi cantik. Zoom sikit. I suka letak macam ni. Tak nak sapu dia, just Wow, geng bibir kau adalah model terbaik geng sebenarnya. macam orang pergi buat bibir terus. Ya. Jangan bah kasihkan tu. Kita baru mau buat nampak macam Okay, punyalah dia matte. And tengok ni, kita punya gloss pun tidak kotor. Oh iyalah kan kalau biasanya kan kalau Boleh nampak jadi tak? warna pink kan. Betul. Korang nampak. Biasanya benda ni akan jadi warna. Tapi Ya tengok, betul. see dia tak berubah. Last time kan kalau korang perasan dia berubah kan. Yang ni dia still gloss. Kan betul. That's why korang better ambil bag nombor berapa yang ada semua? Korang kena beli ni kalau Ha? Bag nombor Angelina berapa, Jolie susah mau dapat job doh. Atas sekali. Bayangkan kalau korang pakai lipstick macam ni. Betul. So yang kita nanti-nantikan dah pun tiba. Okey, jadi kita mempersilakanlah ketibaan tiba Okay, geng. ketibaan tetamu. Minta yang- maaf. Ketibaan Jadi tetamu kami yang kami berhormat. berundur dulu kecuali iklan. Jangan. Jangan sama-sama je lah. Boleh je. Saya menjemput YB. hari kita punya YB Syed Saddiq. Ya. Takkanlah. YB. Dah jangan bagi tahu kat diorang. Didi selalu kontak dengan abang. Cakap abang. Apa ni Kak Long dah makan ke belum? Wow, macam tu ya. Ya pakaikan mic ya. Tak risau. Jadi ini adalah kehadiran yang berhormat dari Yang Bella. Okey, kami berikan kepada anda berdua. Model kita dah keluar dah. Itulah. Aduh. Assalamualaikum. Ya boleh. 大家好, video kingin Vanakkam, Sri Akal. I'm very proud of you. Ini adalah kali kedua kan yang produk line yang dikeluarkan, dan saya sendiri lihat bagaimana wanita kecil tetapi luar biasa ini buat R&D from A to Z. Bersama dengan keluarganya. Saya tengok bila buat shoot pun Didi jadi makeup artist, buat rambut. Lepas tu tolong siapkan all the banner. Ini memang A to Z digerakkan oleh you and your family. I'm very proud of you. Thank you so much. Walaupun ada sedikit celah-celah yang Didi buat, boleh tak you tunjuk you ke belakang sikit? Apa? Tak, ini sengaja. You tak faham. Saya tengok saya dah faham. Kerana Didi nak tunjuk, tak kisah dia daripada atas ke bawah ke, it is still a form of perfection. Ini macam Tak, sebab betul kalau letak dalam beg mana boleh atas je. Kadang-kadang dia macam tertumpah-tumpah macam ni. betul. Tapi still steady. Yelah, okay. Wow. Okay, kita kena pertahankan ya Didi. Betul. Thank you. So kena tolong terangkan to me. Saya kata to me kerana saya merupakan lelaki yang saya agak yakin banyak lelaki sedang menonton dan menilai juga. Kenapa lelaki nak beli pula benda ni? Untuk siapa? Beli untuk pasangan lah. Takkan dia pakai untuk diri sendiri. Takut lah. Jadi Kalau Abang Saddiq boleh belikan untuk Mama. Betul. untuk mama. Tapi saya sanggup pakaikan untuk Jack. Tapi Jack boleh pakai lip gloss tu. Jack boleh pakai lip gloss. Yes. Oh. Ya, nak demo boleh. Boleh demo ke Jack? Tapi boleh. Come, Jack. boleh. Jack, okay Jack. Walaupun Jack seorang atlet. Ya. Sebab kalau nak Kat tengah, Jack. Kat tengah. Jack kat tengah. Boleh membantu Ya. menentukan diri lah. Kalau nak harapkan saya tolong pakaikan untuk Bella, nanti takut orang kata belum dihalalkan. Mungkin tidak begitu lama. Tetapi bagi Jack, bagi Jack, saya rasa saya boleh. Boleh ya Jack? Boleh. Jack tahu tak dia apa? Lip gloss. Ya. Sama Jack. Jangan risau, kita golongan lelaki kadang-kadang kurang celik berkenaan isu-isu macam ni. Tak, sebab Didi tunjuk tangan dia, tu yang tahu. Oh ya ke? Ya ke dan. But Sekejap, But you I can nak baca see. komen sekejap ya. it's wonderful. I mean like
The quality control put in the process is exceptional lah. Tapi macam mana nak pakai? Saya tak erti sebab saya tak pernah pakai. Sebab pakaikan Jack. Oh, betul lah. Oh. Tak apalah. Oh, okay. So Jack macam mana Jack? Silaturahim. Pertama sekali kalau boleh, ni tolong zoom dekat bibir Jack yang begitu berpecah-pecah. Oh my god. Berkerak-kerak. Kita kena buat okay. Ya, ini saya rasa contoh bibir yang bermasalah. Bibir orang kuat bekerja. Kalau tak kuat bekerja, dia bukan Jack lah kan. So kita cuba menyelesaikan masalah ini. Macam mana Jack? Jack yang Kenapa nak pegang pula? kering. Dengan kesan kering. Ya, kau boleh fokus kat bibir, jangan fokus kat perut ya. Perut tidak boleh diselesaikan ke benda ni. Ya. Macam mana Jack? Fokus lah Jack. Wow. Walaupun Jack agak shaking. Orang kata kenapa Jack malu-malu. Tiba pula malu. Jack fokus, Jack fokus. Jadi model. Oh. Dia muka tak rela kan. You ni pakaikan kat kumis tu buat apa? Tak tahu. Kena pakai mana? Bibir saja. Tapi macam Jack ke? Oh. ini kalau main bola daripada jauh ni. Terus jadi Jamila. Ya Allah. Takut saya. Itu daripada Nisa. Kita dah ada buyer. Ding. Thank you. Alhamdulillah. Sekarang ni okay. Kesian Jack, ya Allah. Dijadikan Kambing hitam. Saya nak berterima kasih sebab sebenarnya sebelum ni adik boleh bacalah komen nanti. Wangi kan? Sebenarnya yang ini Ya. sebelum ni saya keluarkan 20,000. 20,000. Yes.